Baik, cerita ASEAN untuk hari ini kita nak bercerita tentang bagaimana kepengurusan Malaysia ini boleh membantu menggalakkan ASEAN berubah kepada negara yang lebih lestari. Bagaimana kita nak mempercepatkan peredaran ataupun peralihan tenaga baharu dan sebagainya, dan itu yang akan kita ceritakan tentang inisiatif ASEAN Lestari bersama tetamu kita di studio. Pasha, siapa? Saya perkenalkan pada pagi ini Encik Syamsul Bahar Syajian, merupakan Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan Strategik dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, dan saya ada baca tentang garis panduan pelaksanaan inisiatif ASEAN Lestari dalam kepengurusan ASEAN 2025, dan antara pengisiannya adalah akan memakai baju daripada bahan kita semula oleh ketua delegasi. Itu antara yang ingin kita lakukan dalam inisiatif ini. Tetapi sebelum itu, boleh Tuan kongsikan tentang pelaksanaan garis panduan pelaksanaan inisiatif ASEAN Lestari dalam kepengurusan ASEAN 2025 ini. Okay. Terima kasih Lina, Pasha. Terima kasih kepada Bernama TV kerana menjemput kementerian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam wa ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas soalan. Saya ingat soalan tu ramai orang tanya kan. Tapi kalau saya boleh mulakan bicara kita pada pagi ni dengan saya memetik kata-kata hikmah daripada JFK, Presiden Amerika yang ke-35. Dia kata tidak ada warisan, dia kata, yang lebih berharga daripada alam yang terpelihara. Okay. So JFK ni dia kata pada masa itu pun dia kata tidak ada warisan yang lebih berharga daripada alam yang terpelihara. So saya biarkan benda tu menjadi mindset kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton untuk saya teruskan bicara saya berkaitan dengan garis panduan ni. Garis panduan pelaksanaan inisiatif ASEAN Lestari ini adalah satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Saya kena sebut betul-betul sebab dia dah banyak kali tukar. So kali ini Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam kita panggil NRAS. Dia punya bahasa ringkas dia. Selaras dengan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dizahirkan dalam mesyuarat khas Jawatankuasa Pemandu Kebangsaan bagi Kepengurusan ASEAN Malaysia tahun 2025 pada 16 Oktober tahun 2024, supaya hasrat beliau supaya penganjuran program-program semasa Malaysia menjadi pengerusi ASEAN dilakukan dengan cara yang mampan dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Sebenarnya ini adalah selari dengan tema kepengurusan ASEAN itu sendiri, iaitu keterangkuman dan kemampanan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Malaysia pernah menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 1977, 1997, 2005 dan juga 2015. Inisiatif ini bukan sahaja bertujuan untuk memastikan penganjuran program bersifat mampan, tetapi juga untuk menonjolkan Malaysia sebagai model negara ASEAN yang melaksanakan amalan kelestarian. Kalau saya boleh sambung lagi, untuk makluman, fokus utama pelaksanaan garis panduan pelaksanaan ini adalah pengurangan jejak karbon, pengurusan sumber yang cekap, dan pengurusan sisa yang bertanggungjawab. So daripada E sampai Z kita akan cuba uruskan supaya dia bersifat lestari. Malaysia berharap agar inisiatif ini akan membantu mencapai visi ASEAN yang lebih lestari dan inklusif menjelang tahun 2030. Selaras dengan ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint ASCC tahun 2025 dan ASEAN Environmental Framework. Garis panduan ini telah pun alhamdulillah diedarkan pada 23 Disember 2024 yang baru lalu, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh jika berminat untuk memuat turun
melalui portal Kementerian Sumber Asli dan Kesihatan Antarabangsa di www.nres.gov.my. Okey, baik. Dan kalau kita lihat juga antara skop pelaksanaan ini, dia dibahagikan kepada sebelum, semasa dan juga selepas acara-acara ini berlangsung. Mungkin tuan nak kongsikan juga apa antara inisiatif ataupun skop pelaksanaan yang akan dijalankan. Okey, terima kasih Helena. Skop pelaksanaan garis panduan ini sebenarnya meliputi semua penganjuran program dan mesyuarat berkaitan dengan ASEAN pada tahun ini, melibatkan setiap kementerian, setiap jabatan dan setiap agensi. Garis panduan ini tidak hanya memastikan penganjuran program yang mampan, namun turut menyumbang kepada usaha kolektif ASEAN dalam mencapai pembangunan lestari menjelang tahun 2030. Pelaksanaan garis panduan ini meliputi pelaksanaan sebelum, semasa, sebelum program ataupun mesyuarat seperti yang dimaklumkan oleh Helena sebentar tadi. Antara langkah yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sebelum program, okey, penyediaan dokumen dalam bentuk digital menggunakan format PDF, DocX dan lain-lain yang boleh diakses secara mudah dan mengurangkan bahan bercetak. Dokumen-dokumen ini pula kemudiannya boleh diakses melalui pautan Quick Response. Orang ramai tak tahu QR tu sebenarnya Quick Response kan. Saya pun baru tahu juga. Hari ni kita tahu. Dan akan diedarkan melalui email. Jadi kita tak ada mencetak sebarang bahan bercetak. Kita usaha kan, kita cuba yang terbaik lah. Okey. Dan kita edarkan melalui email ataupun mana-mana platform komunikasi yang lain kepada semua peserta. Kita juga menggalakkan penggunaan atau penyediaan lencana nama dan lanyard yang dibuat daripada bahan kita semula, daripada plastik, daripada bahan-bahan lain lah yang kita rasakan sesuai, sebagai langkah yang baik untuk menyokong kelestarian dan mengurangkan sisa. Antara cadangan lain yang kita gariskan adalah pemilihan lokasi yang mempunyai pensijilan hijau. Kalau sebagai contoh, pensijilan Leadership in Energy and Environmental Design LEED, Green Building Index GBI ataupun Building Energy Intensity BEI adalah satu langkah penting dalam menunjukkan komitmen Malaysia terhadap kelestarian. Pensijilan ini menilai dan mengiktiraf bangunan yang direka untuk mencapai kecekapan tenaga, pengurusan sisa yang baik, penggunaan tenaga yang boleh baharu seperti solar serta langkah-langkah penjimatan air. Pemilihan lokasi program atau hotel penginapan yang mempunyai kemudahan session pengecas EV adalah langkah strategik dalam menyokong penggunaan kenderaan elektrik. Itu sebelum saja saya ambil sikit je dulu Pasha. Nanti kan banyak sekarang kita habis masa kita kan. Okay, sorry ya. So kalau saya boleh teruskan semasa program. Tadi kita sebelum, sekarang semasa. So menyebut echoing bahasa Malaysia kan, echoing apa benda yang Helena sebut tadi, penggunaan baju-baju kita semula, okey, bahan-bahan daripada kita semula. So kita juga menggunakan batik lah. In fact dalam beberapa program kita tahun lepas, kita pun mengedarkan kepada head of delegates menggunakan batik yang dibuat daripada plastik. Menarik, sangat menarik. Jadi itu merupakan salah satu daripada cadangan yang kita gariskan kan, kepada semua kementerian dan juga agensi. Tadi kita sebut pasal pengecas. Kalau tak ada pengecas, tak gunalah kalau tak ada kenderaan. So ada kenderaan elektrik kan. So kenderaan elektrik, kita dah ada pun kenderaan elektrik yang dikeluarkan oleh Proton, EMAS 7. Kita akan gunakan sepenuhnya.
bagi menggalakkan mobiliti hijau dan mengurangkan pelepasan karbon secara signifikan. Jadi kalau memang sekarang ni kenderaan hijau tu masih lagi sedikit mahal. Okay, mungkin nanti selepas ini kerajaan akan memberikan sedikit subsidi. Kita tengok. Kalau kita dapat dan kita boleh gunakan kenderaan EV ni lah. Baik. Pernah naik tak kenderaan EV? Pernah? Menarik kan? Senyap je. Cantik and everything. Okey, baik. Dan di hujung segmen kita ni, apa sebenarnya harapan daripada pihak kementerian dalam pelaksanaan garis panduan ini sebenarnya? Terima kasih soalan ni. Saya harap kepada apa benda yang saya tak boleh kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh download, muat turun kita punya garis panduan ni di www.nres.gov.my. Harapan, mana-mana pun, apa pun mesti ada harapan. Jadi harapan kita selaku peneraju kelestarian di pihak kerajaan adalah menjadi harapan kita untuk memastikan amalan kelestarian ini dilaksanakan bukan sahaja semasa kempen kepengurusian ASEAN tahun 2025, tapi dibudayakan di setiap agensi. Seterusnya menjadi pemangkin pelaksanaannya di segenap lapisan masyarakat. Dan kalau saya buka tadi dengan jemaah dengan kata hikmah, saya nak tutup dengan kata hikmah juga. Marilah kita, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, bersama-sama bekerja menjaga bumi, kerana kita tidak mewarisinya daripada nenek moyang kita, tetapi kita meminjam pada anak cucu kita. Terima kasih banyak-banyak di atas ruang dan peluang yang diberikan. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Syamsul Bahar Syajian, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan Strategik dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Okey, kita ada sedikit bingkisan yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton, dan seterusnya kita akan berhenti berehat untuk seketika dan kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Jangan ke mana-mana.